Kesilapan terbesar ramai orang iaitu menyimpan nombor, bukan menyimpan nilai. Kalau anda bagi pilihan, anda nak biarkan RM15,000 dalam bentuk tunai dekat bank ataupun anda nak simpan dalam bentuk 5 dinar emas ni. Sudah semestinya anda akan pilih untuk simpan dalam bentuk tunai. Kerana anda rasa emas ni sangat mahal. Sama je simpan dalam bentuk tunai ke simpan dalam bentuk emas. Tapi, adakah 5 tahun akan datang nilainya masih sama? Kalau anda simpan RM15,000 dalam akaun bank dalam bentuk tunai, jumlahnya memang kekal iaitu RM15,000. Tetapi kuasa belinya boleh berkurang apabila harga barang semakin naik, kos sara hidup makin naik disebabkan inflasi. Sekarang bayangkan anda guna duit RM15,000 tadi untuk beli 5 dinar emas ni. Bersamaan kira-kira 21.25 gram iaitu emas 999. Jika harga emas meningkat secara puratanya 10% setahun selama 5 tahun, nilaian emas anda boleh mencecah RM24,000. Sebab itulah ramai orang tidak melihat emas sebagai alat untuk cepat kaya. Mereka melihat emas ni sebagai aset yang membantu melindungi kuasa beli simpanan dalam jangka masa panjang. So, sekarang anda nak pilih nak simpan duit yang makin lama makin susut ataupun anda nak pilih tukarkan ke dalam bentuk emas yang mana nilainya tidak akan terkesan dengan inflasi dan ia berpotensi mengekalkan kuasa beli dan meningkat nilainya dalam jangka masa panjang. So, kalau tuan-puan hari ini nak alihkan RM15,000 tadi ke dalam bentuk emas bagi melindungi simpanan anda, boleh siburan sign up untuk saya daftarkan tuan-puan sebagai ahli public gold. Kemudian saya akan guide tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.